Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nasir selaku pengurusi forum kita pada malam ini. Yang berhormat Encik Abdul Fattah Haji Mahmud, yang berbahagia Setiausaha Majlis Perbandaran Kota Baru, yang berusaha pengarah urus setia, yang berhormat ketua-ketua jabatan, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi nama yang saya lupa sebut, isteri saya, Ustazah Siti Nur Bahayah binti Mahmud. Kalau tak sebut nanti dia merajuk. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, tahniah dan syabas kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini, termasuk pelajar-pelajar yang saya anggarkan lebih daripada 50,000. Termasuk kasut lah. Kasut, lampu, kereta, motor, tiang-tiang, mikrofon termasuk sekali. Alhamdulillah, pada malam ini kita bincang tajuk yang cukup indah dan cantik, menyulam kasih dan mahligai sakinah. Kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahawa Allah itu Maha Pengasih. Bila kita buka Al-Quran, mula-mula kita nampak Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dalam Al-Quran sahaja kalimah Bismillahirrahmanirrahim ada 114 kali, sama dengan surah yang ada dalam Al-Quran. Mula Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita nak baca suratul Baqarah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nak baca surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mula surah Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam surah Naml ayat 32 Allah menyebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ulang-ulang kali sebanyak 114 kali, menunjukkan kepada kita bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah nak ajar kepada hamba-hambanya kita menjadi orang yang pengasih, menjadi orang yang penyayang. Kalau kita ada pengasih dan penyayang, kalau ayah seorang yang pengasih, isteri sebagai seorang yang pengasih penyayang, anak pengasih dan penyayang, maka akan lahirlah yang dikatakan sakinah. Apa yang dikatakan sakinah? Sakinah maknanya ketenangan dalam hidup kita. Kerana itu yang kita kena faham elok-elok bahawa kita berkahwin, kita berkeluarga merupakan ibadat. Bila ibadat, boleh tak kita main-main? Boleh tak semayang kita main-main? Boleh tak puasa kita main-main? Boleh tak kita zakat kita main-main? Kita pergi haji kita main-main? Tak boleh. Sebab dia ibadat. Samalah juga dalam kita berkeluarga pun ibadat. Kita tidak boleh main-main. Kenapa yang mula-mula kahwin, Masya Allah, sayang, engkaulah ratu, engkaulah sayang. Tapi dah lama-lama kahwin, engkaulah hantu, engkaulah jembalang. Mula-mula kahwin ling yang, daling sayang, ling yang. Lama-lama kahwin, baling melayang. Mula-mula kahwin, sebelum kahwin, Masya Allah, naik motor rapat-rapat.
Sampai nak atas tangki minyak pun ada. Kadang-kadang masuk dalam bakul pun ada. La ilaha illallah, mula kahwin. Kemudian bila dah lama kahwin, suami kata kepada isteri, naiklah cepat. Isteri kata, dah naik lama dah, tak perasan ke? Dia kata. Rupanya mula-mula kahwin memang duduk rapat-rapat. Kemudian pegang. Suami kata kepada isteri, peganglah kuat-kuat. Dia kata, pegang dah. Rupanya pegang besi di belakang. Dulu peluk suami dia. Ini katakan bahawa kadang-kadang kita tidak meletakkan bahawa keluarga itu juga ibadat. Sebab itulah suami tengok isteri dapat pahala, isteri tengok suami dapat pahala, ibu bapa tengok anak-anak dapat pahala, anak-anak tengok mak ayah dapat pahala. Sebab itulah dikatakan ibadat. Dan satu lagi yang saya tekankan juga, kenapa yang dikatakan ibadat? Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, kalau kamu berkahwin, maknanya kamu telah menyempurnakan separuh agama kamu dan takwa separuh yang lain. Kalau dalam keluarga itu ada takwa, maka kita akan lahir sakinah, ketenangan. Dalam ayat yang lain yang dikatakan oleh, yang dibaca oleh yang berhormat tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menjadikan kita berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk ada sakinah. Sakinah mana tenang.